Semenanjung lah, paling jauh. Sebelum ni Kedah lah. Ni Perlis ni paling jauh. Hai, bersama saya Aizat daripada Hospital Pakar KPJ Perlis, satu-satunya hospital yang ada dekat negeri Perlis ni. Dalam podcast Ubat, ulasan berinformasi advokasi terkini bersama dengan seorang doktor pakar baru sahaja yang menetap dan bekerja di negeri Perlis ini, iaitu Dr. Vishnu. Saya Dr. Vishnu. And saya di sini sebagai doktor pakar bedah. Dan saya baru sampai lah, macam Encik Aizat beritahu. Baru 3 bulan lepas. 3 bulan lepas? Ya, betul. Paling jauh saya pernah sampai di Semenanjung lah. Paling jauh. Sebelum ni Kedah lah. Ni Perlis ni paling jauh. Tak pernah saya sampai sejauh Perlis. Okey lah, kalau dah doktor pun kata first time baru sampai kat Perlis ni, boleh share sikit tak macam mana environment dekat Perlis ni? Boleh accept? Dah boleh adapt ke macam mana? Alright. Terus terang cakap kan, saya memang suka sangat lah Perlis. Memang dia memenuhi saya punya cita rasa atau kualiti hidup saya di Perlis. Very nice. I mean, you pandang kiri kanan bukit, pandang mana-mana bukit, semua bukit. So sejuk, mata memandang, orang cakap kan. Mata saja memandang sejuk, tetapi sebenarnya panas doktor. Kadang-kadang sampai 37. Betul, itu saya setuju bro. Kadang-kadang saya nak lari sampai masuk hospital sebab sejuk. Nasib baiklah hospital pakai KPJ Perlis ni sejuk. Okey doktor, apakah orang kata apa experience ataupun pengalaman yang tak boleh doktor lupa sepanjang menjadi general surgeon ni? Okey, sepanjang general surgeon ni kan, saya sebenarnya bekerja di Sabah selama hampir 15 tahun. So sebagai general surgeon, saya adalah merayalah beberapa hospital. Hospital Queen 1, Hospital Queen 2, lepas tu hospital di Johor. Johor HSI. So kalau yang tak dapat dilupakan kan, mungkin yang bahagian trauma tu lah. Trauma, accident datang, bahagian emergency, betul. Ada setengah tu, ada satu yang kat di Sabah tu kan, patient datang kena gunshot wound. Dia kena tembak? Kena tembak, betul. Alamak, dekat mana tu? Tapi yang menariknya, masuk kot sini, tapi bulletnya sangkut di sini. Alamak. So kita buat CT scan, doktor cakap, saya tanyalah bullet kat mana. Bullet di bawah. Habis tu yang kat sini nak buat apa? Itu kena rujuk kepada pakar bedah paru-paru pula. So these are the things that menarik lah bagi saya nak cakap. Ini tak dapat dilupakan. So, itu sebagai general surgeon. So patient tu dia survive tak sampai sekarang? Survive. Tapi yang saya tak berapa happy tu sebab bullet tu saya tak dapat nak cari. Alamak. So biarlah saya cakap kat dia, bullet simpan. Kalau sakit, kalau ada apa-apa, baru kita. Sampai sekarang masih dalam badan? Masih dalam badan. Alamak. So ada setengah tu kita selalu fikir, kalau buat apa-apa pembedahan kan, risiko dia lagi tinggi ke kebaikan dia lagi tinggi? Kalau kita tengok risiko dia lagi tinggi daripada kebaikan, biarkan saja. Yang penting nyawa patient tu selamat. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya doktor. Ada tak mitos yang pelik-pelik yang doktor pernah jumpa daripada pesakit yang sebenarnya tak betul dan kita kena sangkal? Ada jugalah. Kalau Aizat tanya macam ni kan, saya dah kerja hampir dekat 12 hingga 15 tahun. Dulu-dulu mungkin dia orang cakap adalah mitos. Sampai saya pernah dengar masa saya start kerja dulu kan, dia orang takut sangat nak ambil apa-apa macam buah-buahan yang ada biji tu kan. Buah tu, takut ada apa, pokok tumbuh lah, takut dia telan. Sampai macam tu serius dia betul-betul dia rasa macam dia betul-betul percaya sampai kalau makan buah tembikai semua tu kan, mati-mati dia pergi cari satu-satu biji, dia kasih buang. Dia pula jadi surgeon buang. Betul. So benda-benda ni dululah. Tapi sekarang ni kan mitos, lebih kepada mitos saya rasa dah tak ada dah, sebab patient dah pandai. Social media sana semua benda dah semua dah dalam online dah. Tapi lebih kepada pengajaran atau informasi yang salah, yang itu banyak. For example, they'll see some patient ke doktor dalam TikTok lah, itulah inilah, juga buat macam ni tak perlu surgery, buat macam ni boleh mengelakkan surgery. So yang itu kan bukan cakap salah, mungkin ada 2-3 benda yang boleh diterima, tapi kebanyakannya kalau dia orang dapat sumber berita ni daripada orang yang salah tu kan, saya rasa tak patut lah. Tak patut. Dan kita pula, saya sebagai doktor pakar bedah, saya nak explain kat diorang, nak sampai cakap jangan ikut semua ni kan, aduh susah ya? Orang yang terpengaruh sungguh. So
these are the few things lebih kepada mitos, dia punya pengajaran atau yang dia orang terima daripada social media atau yang selalunya, saya punya pakcik cakap, saya punya saudara cakap, saya punya kawan cakap, influencer cakap, inilah selalu saya punya masalah kat klinik, atau bila saya nak nak bagi tahu patient tentang sesuatu kan, dia punya soalan bukan pasal dia, dia punya soalan, dia cakap tu betul ke tak, dia cakap ni betul ke tak. So banyak benda yang saya terpaksa convince the patient untuk buat benda yang betul. Okey, itu dia banyak lebar doktor dah cerita. Okey, kalau macam pesakit yang takut nak menjalani pembedahan pula, macam mana doktor nak encounter tu? Okey Zat, so soalan yang bagus. So itu saya bergantung lah. Katakan pembedahan jenis yang emergency. Okey, katakanlah appendicitis lah. Appendicitis dah pecah, dah benar lah. Kita buat CT scan tu, ada kiri kanan semua ada. So saya kadang-kadang patient dia kalau boleh lah, memang lah semua pun tak suka pembedahan. Saya pun memang kalau boleh nak, siapa-siapa nak buat pembedahan kat saya pun kalau boleh nak elakkan. Tetapi kalau yang jenis emergency tu, saya akan pastikan, saya akan bagi tahu memang to the end lah apa yang akan terjadi kalau kita tidak buat pembedahan. Itu yang paling penting. Buat pembedahan satu hal, kalau tidak buat pembedahan, apa yang berlaku. So for an emergency case, saya akan bagi tahu sepenuh-penuhnya lah, sampai the end, terpaksa tu, terpaksa ni. Bukan untuk tujuan nak menakutkan dia, tapi dia punya statistik lah. Statistik memang mengatakan kalau sesuatu pembedahan yang emergency yang patut dibuat, tapi tak buat, ini akan berlaku. So semua tu saya bagi tahu. Kematian lah. Kematian. So kalau boleh saya nak elakkan, kadang-kadang kan dengan patient saya cubalah elakkan perkataan kematian, ICU. So benda-benda ni perkataan yang berat, yang takut. So saya cuba elakkan, tapi saya akan cubalah. Lepas tu kalau tak berjaya juga, teknik ni tak berapa, nak cakap beretika, bukan beretika. Saya cuba cakap lah, katakanlah ini abang saya, katakanlah ini ayah saya, saya bagi contoh macam tu. So dia macam patient macam, ni kalau saya ni adik doktor sendiri, alasan segar. Saya guna kad yang itulah. Itu saya punya final card. Kalau dia tak nak juga buat, tapi kalau saya sebagai doktor rasa yang dia patut buat, ini yang saya gunakan. So jangan takut ya kalau nak buat pembedahan, kalau untuk kebaikan diri, keluarga dan masyarakat ya. Kita teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya kan. Apakah kes yang paling banyak sekali yang doktor dapat dan dirujuk? Okay, alright, good question is that. So sejak kebelakangan ni, banyak yang saya dapat adalah kes gallstone. Apa maksud gallstone? Gallstone ni kan kalau di alih bahasa, batu di pundi hempedu. Pundi hempedu. Yes, betul. Pundi hempedu betul kan? Pundi hempedu betul. Bukan pundi kencing. Bukan. So banyak-banyak ni kan, bila orang cakap ada batu, doktor saya ada batu. So bagi dia orang yang kebiasaannya lah sejak berpuluh-puluh tahun ni, bila cakap batu, orang ingat batu karang. Batu karang di buah pinggang. Pundi hempedu batu ni lain. Lepas tu pundi kencing, batu yang daripada pundi kencing. So pundi hempedu. Ya, betul. So the thing is, pundi hempedu dekat mana tu hempedu kita? Good question. Apa fungsi pundi hempedu? Nombor satu, pundi hempedu dia macam tempat takung hempedu. So hempedu datangnya daripada hati. Apa fungsi hempedu? Hempedu bila kita makan makanan berlemak, hempedu ni akan pecahkan minyak, pecahkan lemak supaya lagi senang dia nak diserap masa proses pencernaan. So sekarang ni, so batu tu jadi macam mana kat pundi hempedu tu? Bila banyak bila hempedu bertakung kat hempedu tu kan, kita punya pemakanan lah. Sekarang ni kan, kalau kita scan siapa-siapa di sini, entah kau scan saya pun, scan Aizat pun kan, mungkin kita pun ada batu ada di pundi hempedu, sebab kita punya diet banyak dengan lemak, diet tak betul, diet tetapi pundi hempedu tu tak mengganggu kita. Di sana aja dia macam dormant, macam latent, tak kacau, pendam macam tu je. Tetapi untuk sesetengah orang, batu tu bila nak bila makan makanan berlemak kan, bila pundi hempedu tu pam sikit macam tu, batu terus sekali dia akan cuba nak bergerak. Itu yang menyebabkan dia sakit. Dia tersumbat ke macam mana? Dia nak keluar, dia nak tersumbat, dia macam tu. Dia macam pundi hempedu dia besar macam cukup nak masuk air belon 50 cc air, 50 ml air. Sikit je. So kadang-kadang batu sampai 2 cm. So batu tu kan, dia tak ada ruang nak gerak mana-mana. Bila pundi hempedu tu dia contract, dia contract, dia rasa sakit. So
Itu selalunya kadang-kadang boleh kadang-kadang apa orang cakap, bila patient sakit-sakit kan, dia selalu pergi klinik, dia pergi farmasi juga sakit gastrik. Oh, rasa dia macam sakit gastrik. Betul, sama macam sakit gastrik. So kadang-kadang orang biar dia punya pundi empedu tu, tak buat apa-apa. So balik-balik sakit gastrik. So kadang-kadang bila jumpa doktor tu di scan, baru jumpa gallbladder, apa yang ada batu semua. So dia dirujuk kepada saya. Okey, saya pula, apa tugas saya bila saya dapat kes gallbladder ataupun gallstone ataupun batu di pundi empedu? Pembedahan lah. Okey, pembedahan. Itu memang choice dia. Itu memang dia punya the only option. It's gold standard lah. Okey. Tetapi ada juga yang tanya, doktor boleh tak buang batu sahaja, tak nak buang dia punya pundi empedu? Maksudnya empedu kantung tu pun kita kena buang. Semua kena buang. Okey, semua kena buang. Itu so kadang-kadang memanglah patient katanya, sebab kalau boleh dia tak nak buang sesuatu, dia nak buang batu je. Saya faham, tetapi itu bukan ajaran dia dan itu bukan dia punya praktis. Okey. So ada juga soalan orang tanya, doktor nak buang batu ada ubat tak? Well, ada memang ada batu, ubat makan tu ada, tetapi tak berapa mujarab lah. Tak berapa mujarab, dan risiko untuk batu tu nak terkeluar, lepas tu nak tersumbat lagi tinggi. Okey, so alang-alang dah jumpa batu di pundi empedu, buang terus. So macam mana kita buang? Pembedahan laparoskopi. Laparoskopi yang cucuk-cucuk tu. Okey, cucuk-cucuk tu adalah kita cucuk, kita tebuk 4 lubang. Lepas tu tebuk 4 lubang, masuk peralatan, masuk kamera, masuk tu. Lepas tu doktor macam main video game lah. Dia main video game, dia cari-cari mana pundi empedu tu, dia tahulah macam mana tu. So kita buang. Dan soalan lazim, lepas buang pundi empedu, ada apa-apa masalah tidak? Apa masalah dia, side effect? Selalunya tidak ada apa-apa masalah. Cuma untuk mungkin bulan yang pertama tu, makanan berlemak tu kena kasih kurang sedikit. Sebab dah tak ada tangki empedu kan. So kurang sikit. Lepas sebulan 2 tu dah biasa dengan dia punya keadaan badan, dah okey dah. Okey, itu dia perkongsian untuk siapa-siapa yang ada simptom macam heartburn ke, rasa macam gastrik tu, kena check ya, mungkin bukan gastrik, tengok ada batu empedu. Boleh jumpa Dr. Vishnu Vinodan dekat KPJ Perlis ni. Okey, soalan yang paling lazim, yang paling famous sekali kita nak tanya dekat doktor. Ramai dekat luar sana sebenarnya ada buasir, tapi dia pemalu nak jumpa doktor. Apakah nasihat, treatment dan macam mana nak atasinya? Very good question. Memang betul, saya setuju. Buasir ni kan, nak cakap zaman ni lah, sejak ke belakang ni lah, satu benda lah diet lah. Satu lagi, kita punya pemakanan sangat teruk. Okay, nak cakap saya tak ada perkataan lain nak cakap, memang selain daripada teruk lah. So teruk is the only word right now. Another thing is kan, kita punya apa tu, habit, our habit, kita pergi tandas, kita buang yang besar kan. Phone buang yang besar dah habis. Dah lepas dah semua. Tapi Instagram, Facebook setengah jam macam tu, dah kering dah kat bawah. Dah kering. Tapi masih lagi on your phone di tandas. Saya habit lah ni. Itu salah satu benda yang sangat tak bagus. Terutamanya masa kita sekarang ni zaman tandas, bukan tandas cangkung. Tandas cangkung sebenarnya bagus. Orang sekarang ni kalau boleh bila nak bina rumah, dia nak elakkan tandas cangkung, semua dah duduk. So sakit lutut nanti. Betul. So kenapa kalau tandas duduk boleh duduk lama-lama. Tandas cangkung lepas 5 minit kaki dah sakit. Kena bangun dah. So salah satu apa tu, benda dia punya punca lah orang dapat buasir sekarang ni, kita punya habit, kita punya ataupun cara kita buang yang besar atau timing kita buang yang besar, pemakanan kita semua ni boleh menyebabkan kita dapat buasir. Pemakanan kurang buah, kurang air, kurang sayur. Maksudnya kan, kalau lah you terpaksa teran, kalau sekali dua teran tak apa. Tapi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun teran, apa terjadi? Buasir ni maksudnya tisu kat bahagian dalam ni kan, kat bahagian dalam tubuh, dia punya tisu tu mungkin akan terkeluar. Mungkin terkeluar. So buasir ni pun kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris, ada internal hemorrhoid, external hemorrhoid. So external hemorrhoid ni memang di bahagian luar lah, memang di bahagian luar. Memang boleh nampak kalau patient masa nak cuci ke apa ke, memang dia dapat rasa lah. So kalau yang internal hemorrhoid, ada dia punya grading lah. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 macam tu.
So tengok yang tu doktor untuk good question. Selalunya 1-2 memang tak dapat tengok. Memang tak dapat tengok sebab dia di bahagian dalam. So yang itu kita dapat tengok atau kita dapat nak tentukan hanya selepas buat skop. So selalunya kalau klinik ke mana-mana ke, kita tak adalah buat cam yang skop kolonoskopi, kita jarang buat. Kita guna apa nama alat tu adalah proktoskop. Kita masuk alat dalam, nak tengok bahagian dalam tu ada tak puasi atau tidak lah. Okey, nombor 1. Nombor 2, kalau yang grade 3, grade 4 tu maksudnya daripada dalam tu dia dah terkeluar. Itu dah macam dia punya hemorrhoid tu ataupun dia punya buasi tu dah besar lah. Okey, dah besar. So yang itu besar kemungkinan mungkin kita boleh try kasih ubat. Mungkin nak kecutkan dia betul. Kalau tak kecut-kecut juga, mungkin terpaksa buat pembedahan tu. Ada pilihan tak doktor? Okey, memang ada pilihan. Memang ada pilihan. So kita punya aim atau kita punya why we want to do a pembedahan for hemorrhoid. Okey, satu, patient akan rasa memang tak selesa lah dengan buasi itu. Kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang berdarah. Okey, bila berdarah tu lah memang dia takut, bila lepas buang yang besar, dia basuh tangan darah ataupun kat mangkuk tandas darah. So yang itu selalunya kita kasih ubat dulu. Kita kasih ubat, kita cubalah sedaya upaya biar dia kecut dulu. Dan kalau dia tak kecut, tak hilang, then pembedahan. Barulah pembedahan. Tapi kalau patient cakap, saya mati-mati tak nak pembedahan, boleh makanan, habit, macam saya cakap, dia punya apa, kena ubah. Pergi tandas 5 minit, keluar dah habis. Lepas tu buah, apa lagi, all your cara diet, pemakanan semua kena bagus lah. So memang ada pilihan untuk kalau tidak mau buat pembedahan. Okay. Dan satu lagi, kalau boleh, kalau ada simptom-simptom macam ni kan, saya faham kalau nak jumpa doktor disegan, disegan nak jumpa doktor, tapi jangan segan. Terpaksa datang tu, kita akan check. Kita akan check, kalau ada, tak ada, fine. Sebab kadang-kadang buasi ni satu lagi isu, kalau umur 45 dan ke atas semua, jangan fikir kalau masa buang yang besar berdarah tu buasi. Tidak. Lebih besarnya umur 40 dan ke atas tu, kadang-kadang kita kena risau benda-benda lain juga. Mungkin ketumbuhan, mungkin kanser. So yang itu tak semestinya buasi. Yang itu kita kena siasat lebih lanjut. Kalau muda-muda 20 lebih, 25, itu besar kemungkinan buasi lah. Kanser jarang. Bukan tak ada. Kadang-kadang ada. Sekarang ni kanser dah makin lama makin kurang dah. Dia punya umur tu dulu 60, 70 baru kanser. Sekarang ni muda pun dah kena kanser dah. So pokok cerita sekarang ni, kalau berdarah, kalau susah nak buang yang besar, you rasa hemorrhoid, you rasa buasi, go to a doctor, let's get it checked. Datang jumpa saya, kita akan buat semua. Kesimpulannya, jika anda mempunyai tanda-tanda buasi, jangan tunggu, jangan makan ubat sendiri, mai jumpa doktor untuk cek dulu. Nak tengok grade, 45 tahun ke atas tu, lebih-lebih lagi takut dia bertukar menjadi kanser, life threatening condition. Boleh membahayakan nyawa. Doktor pakai bedah ni mesti pernah dengar pasal bariatrik, dan dia sangat common dan sangat, orang kata apa, meluas, viral, terkini, advance, high tech, dan ramai orang suka. Bukan perempuan saja, lelaki pun ada. Betul. Jadi apakah pendapat doktor keberkesanan dia, macam mana, dan adakah doktor suggest pada orang di luar sana? Alright. Silakan. Good question, Aizat. Memang sangat bagus. So bariatrik ni kan, once upon a time lah, dululah masa zaman saya tengah berkembang nak jadi doktor ni, saya masa tu paling benci bila saya dengar orang cakap pasal bariatrik ni. Saya rasa macam benda tu macam shortcut. Kita pergi gym susah payah, jaga daya, jaga tu, jaga ni, bulan-bulan bayar gym. Lepas tu tengok ada setengah tu yang gemuk-gemuk tu pergi bariatrik dah kurus. Lepas tu cakap, saya punya usaha nak kurus. Tapi itu dululah. Sekarang ni kan, dalam beberapa tahun ni saya fikir-fikir balik, dah boleh terima sebab the obesity sekarang ni kan dah lebih macam lebih macam penyakit kecil manis, penyakit darah tinggi. So dia bukan lagi sesuatu macam lifestyle. Memang lifestyle, yes, memanglah you makan banyak you gemuk. Tapi masalahnya di sekeliling kita, makanan yang saya dapat ni memang menyebabkan kita gemuk. Makanan yang sudah sedap. Betul. Kita tak nak makanan nak kita. Betul. Saya pun apa cakap, the willpower kan, bukan semua orang ada nak tolak. Makanan ni tak boleh, itu tak boleh, ni tak boleh. Kalau semua benda tak boleh, susah.
Okey, susah. Lepas tu berapa orang lah, lepas tu ada anak, ada bini, nak pergi kerja. Bila nak exercise, pagi kalau area KL, pagi pergi kerja pukul 5 dah pergi dah. Lepas tu balik pukul 8 malam. So exercise tu sekarang ni macam susah dia nak exercise, you know. Bukan cakap saya bagi alasan untuk dia, tapi this is the common things lah, you know. Okay, so now coming to the keberkesanan bariatric surgery. Okay, bariatric surgery atau bariatric cleaning and things like that ni kan, itulah ada beberapa teknik untuk buat this kaedah dan weight loss surgery lah. So ada tu satu tu memang buat surgery, okay, memang masuk dewan pembedahan, tebuk lubang kat bahagian abdomen, lepas tu buang part of the stomach lah, sebahagian perut. Yes, betul. Okay, memang itu dia punya aim lah, dia punya apa tu, dia punya tujuan dia. Okay, nombor satu. Nombor dua, ada teknik-teknik yang tidak memerlukan pembedahan. Macam yang kita cakap ni, terbaru ni yang tengah viral ni, macam Aizat cakap ni, belon. Okay, yang masukkan belon. Okay, semua jenis all this teknik lah nak kurangkan ruang dalam perut ni adalah untuk you punya to make sure that bila you makan, perut you dah tak cukup ruang, dan dia hantar signal kepada punya otak mengatakan dah penuh, dah cukup, jangan makan. Okay, itu dia punya tujuan dia. Okay, so janji you punya stomach, okay, perut dah kempis ataupun dah ruang dia dah tak banyak, dah. Okay, kita akan rasa cepat kenyang, betul. So Aizat punya question, keberkesanan dia berkesan. Berkesan. Memang dah studies has been shown that katakanlah patient 100 kilo, okay, 120 kalau BMI dah berpuluh-puluh tu kan, ada dia punya penurunan berat badan dia hampir dekat 25%. So 25% banyak. Itu yang telan belon tu. Itu okey, kalau telan belon, kalau pembedahan. Yes, betul. So kalau telan belon mungkin kurang sikit lah, dalam 15 hingga 20%. Masih tinggi juga. Tinggi juga, betul. Masih tinggi juga. Katakan you 120 kilo. Okey, katakanlah 100 kilo lah. So kalau 20% tu 20 kilo itu dalam masa beberapa bulan. Kalau pergi gym belum tentu lagi. Belum tentu lagi, betul. You are right. So bila saya fikir-fikir balik kan, betul jugalah. Kita telan belon je lah, doktor. Alamak, telan belon ni kan, berapakah saiz belon tu? Bolehkah kita nak telan betul belon tu? Okay, good question, Aizat. So belon ni kan selalunya bila dia datang tu, dia sebesar saiz kapsul ni. Macam vitamin yang besar-besar tu kan. Okay, besar sikit lah. Okay, besar sikit. Okay, so benda tu lepas dia telan, lepas dah telan, apa kita akan buat? Kita buat x-ray satu, nak pastikan dia punya kapsul yang patient telan tu betul-betul dalam perut. Kita tak nak benda tu terlari pergi masuk usus kecil ke perut besar, tak nak. Nanti habis. Okay, kita nak pastikan benda tu di perut. Lepas kita dah buat kepastian melalui x-ray yang kapsul tu dalam perut, baru kita akan inflate the balloon. Kita akan kasih kembungkan balloon tu. Okay, kita guna apa? Kita guna air biasalah, air yang normal saline orang cakap. Okay, so we will inflate the balloon. Dah habis. Berapa lama, doktor, belon tu? Selalunya kalau ikut apa yang saya buat my research, 6 bulan lah. 6 bulan dia punya efek, ataupun sebab lepas 6 bulan selalunya patient dah tengok dia punya keberkesanan dia dah. Okay, so ada juga common question dia side effect. Side effect memang ada. Untuk mungkin seminggu atau 2 yang pertama tu kan, you feel nausea, you feel like vomiting, mungkin ada rasa tak selesa. Semua ni boleh dielakkan dengan ubat. Katakan patient cakap dengan ubat pun tak boleh, dengan itu pun tak boleh, besar kemungkinan kita mungkin terpaksa keluarkan belon tu. Yang satu benda yang bagus tentang belon ni, it is reversible. Maksudnya kita boleh buang balik belon tu. Macam mana tu, doktor? Yang tu apa kita buat, kita basically kasih letupkan belon tu lah. Bukan letup lah, kita kasih keluarkan air dia balik. So yang tu besar kemungkinan kena buat scope, masuk kamera, lepas tu dia akan keluar melalui masa buang besar lah. Doktor, kalau selepas 6 bulan tu, kalau kita tak keluarkan sendiri belon tu, macam mana
dia keluar dari badan kita. Okey, selalu kalau tak keluar, selagi apa kita buat, kita akan keluarkan. Masuk skop. Masuk skop juga. Masuk skop juga, betul. So yang itu 6 bulan tu dia makin lama dia akan makin kecut lah, belon tu akan kecut. Tak adalah kecut hilang tidak lah. So kita akan keluar. Okey doktor, selepas belon tu dah keluar, adakah berat badan tu akan naik balik ke atau dia akan maintain saja? Okey, memang soalan yang patut tanya Aizat. Okey, kalau lepas 6 bulan belon tu dah keluar, center semua dah, patient pun dah ada penurunan berat badan yang bagus, mungkin up to 15-20% of the weight loss kan. Okey, risiko berat badan nak naik semula sentiasa ada. Sentiasa ada. Kalau kita tak jaga kita punya makanan, kita naik balik. Ini untuk belon lah. Ini untuk belon. In fact, kalau untuk bariatric pun sama juga. Sebab kalau kita tak jaga makan, kita naik balik. Okay? So macam mana you nak jaga makan? So dalam 6 bulan tu, bila you dah ada lifestyle, you dah ada disiplin yang sangat bagus tu kan, please maintain that lifestyle, please maintain the discipline. So this balloon, this apa-apa yang jenis surgery ke apa benda semua ni kan, ini untuk just to make sure that you are not eating too much of calories. Okay, so at the end of the day, kalau boleh, walaupun dah buat semua kaedah balloon ke, pembedahan bariatric ke apa benda ke, selepas you dah rasa dah boleh makan macam biasa, tolong check your calories. Tolong kalau boleh kira lah tiap-tiap hari tu kan, dalam kepala otak you, okay, you punya BMI macam ni, you punya berat macam ni, you memerlukan katakan 2000 kalori. So kira setiap benda you kira. Okay, it is a never ending thing that you have to do. Kalau saya pergi makan mana-mana pun, saya kira okay, katakan saya makan ikan, okay, alright, ni dah 200 kalori, saya punya baki kalori sehari ni lagi 1800 kalori, saya kira. So for bariatric patient pun saya nasihatkan benda sama juga. Okey, itu dia perkongsian berkenaan dengan belon dan juga bariatric daripada Dr. Vishnu kita, Dr. Pakar Bedah Am. Jadi kepada hampa yang kata berbuntu, diet badan tak mau turun, pergi gym pun badan tak mau turun, buat brisk walk badan pun tak mau turun, mari jumpa Dr. Vishnu dekat Hospital Pakar KPJ Perlis ni. Okey. Apakah nasihat doktor kepada doktor-doktor pelatih di luar sana yang nak jadi doktor pakar bedah am? Silakan. Okay Zat. So surgery is a branch of one of the medicine punya branch lah. Okay. So kalau siapa-siapa yang nak buat dalam bidang pembedahan ni, dia punya career pathway dia lain sikit daripada yang kalau bukan surgery lah. Okay. So at the end of the day kan, surgery is practice. Okay, surgery is practice. So balik-balik kalau boleh, okay, dulu-dulu kan, okay, mungkin kalau saya cakap kata dulu-dulu ni mungkin 50 tahun lepas. Okay, 50 tahun lepas kita punya practice tu kan lain sikit lah. Kita ada patient banyak datang hospital. Okay, lepas tu kan, bukan cakap apa, walaupun doktor mungkin buat salah, okay, tetapi dia punya implikasi kat doktor tu tak banyak. Sebab dulu-dulu medical legal tak banyak juga. Sekarang ni medical legal it's everywhere. Okay, medical legal, kita punya insurance naik itu ini. Okay, ni bukan insurance hayat ke insurance apa, ini insurance untuk doktor. Okay, sampai berjuta-juta. Okay, so apa yang saya cuba katakan the junior doctors or whoever that wants to do surgery kan, okay, practice makes perfect. Okay, macam ni practice, dah doktor cakap tak boleh practice kat patient. Okay, sekarang ni dah modern. Dia dah ada banyak macam endo trainer, yang benda-benda yang laparoscopic yang you boleh buat sendiri. Okay, so these are all the things that can help you to become a better surgeon in the future. Okay, so ada juga kajian mengatakan kalau you pandai main video game, you boleh buat pembedahan laparoscopik lagi bagus. Video game. Okay, alright. So in fact ada satu company yang buat video game semata-mata untuk doktor saja. Okay, so ini satu benda. Satu lagi, the career pathway kan, sekarang ni mungkin complicated sikit lah. Tapi bukan susah, just a bit. You kena pandai tengok macam mana you nak dapatkan you punya dokumen-dokumen semua. Because sekarang ni semua dokumen. Dulu okay, it's not like now how is. Semua benda sekarang ni semua kena record, semua kena dokumen. You dah pass itu, you dah pass ini, teruskan. Okay, nak pass itu, you nak pass ini. So what you have to do is make sure you get the documents on right. Apa-apa yang you buat logbook. Okay, walaupun masa tu you houseman ke apa ke, just have a logbook. Just make sure that, and whatever orang cakap requirement, okay, apa-apa requirement yang perlukan, start early. Jangan lepas dah 2-3 tahun kerja ataupun 4-5 tahun kerja baru tiba-tiba terfikir, oh saya nak masuk surgery lah, saya nak tu. Jangan start early, start planning your life early.
jangan, because why nowadays is getting very competitive. Okay, semua orang and then bila banyak benda dah bila orang dah macam supply banyak, macam mana supply, demand tinggi tapi supply kurang. Okay, so for example sekarang ni as you know, Malaysia doktor satu dunia lah kekurangan doktor. Okay, and terutamanya ke bahagian pembedahan ni memang kurang. So walaupun spot tu ada, tapi dia tak boleh nak buka spot tu kepada semua orang. Sebab dia kena tahu ratio patient dengan untuk training pun penting juga. So they will pick the best only. So they will pick the best only. So make sure your knowledge, your practice, skills, everything is kena tip-top. Barulah orang akan demand you. Betul. So terpaksa, walaupun benda ni bukan sedap untuk didengar. Tapi reality, reality. Yes, exactly. So you just have to train yourself. For example, like I said, katakan you rasa, sebab sekarang doktor pun dah ramai, doktor pun ramai, tapi patient kurang. You tak ada exposure nak train ke apa ke. Like I said, you have other ways, stimulator, semua ni ada. So hampir sama, tak ada apa-apa beza semua. Di luar negara, kalau masuk mana-mana program surgery ke apa ke, you kena habiskan masa sekurang-kurangnya 10 jam dalam trainer semua benda ni untuk you punya logbook kena sign. So start early lah. Kenapa nak tunggu sampai nak masuk surgical master's program lah tu lah. So beli, invest sikit duit. Mungkin rasa adalah beberapa ribu, saya rasa ada. Saya rasa mungkin mahal, yes. Tapi kalau kita sanggup beli iPhone sampai 6,000, kenapa yang ni which is lesser than price on iPhone. Masa depan juga tu. Yes, betul. Yes. Okey, itu dia perkongsian dan nasihat kepada bakal-bakal doktor yang berada di luar sana. Kepada orang kata apa, orang ramai, para penonton pula mungkin ada nasihat sebagai penutup dalam podcast kita. Silakan doktor. Okey, untuk kepada para penonton ataupun para pesakit lah yang tengah those are watching this video kan. Okey, balik kepada yang soalan Aizat tanya tadi, terutamanya buasi lah. Okey, buasi tu, kalau jangan segan, jangan malu, tolong datang. Okey, yang itu kalau dibiarkan, kalau dah sampai dah ada, pernah saya tengok patient dia ada buasi, dia dah berdarah-darah sampai kena tambah darah. Sampai kena tambah darah, padahal buasi je pun. Dia takut sangat nak jumpa doktor, dia tak nak jumpa doktor, dia malu, dia segan, dah berdarah, dah nyawa-nyawa ikan sudah, baru datang. Lepas tu kena tambah darah lah tu lah, inilah. So itu nombor satu. Nombor dua, kalau simptom yang you, apa-apa simptom yang ada, kalau you dah pergi kat 2-3 doktor dan you rasa macam masih tidak, simptom tu tak hilang-hilang juga, please come to hospital. Kalau boleh, please come to KPJ Perlis. Please see one of the doctors here. We will do further investigation. Okay, kadang-kadang yang common things okay, bila umur dah 50-60 tu, sakit di ulu hati, dah pergi beberapa doktor, jumpa, bagi ubat, ataupun dia tak jumpa doktor pun, dia pergi farmasi je. Pergi farmasi, makan ubat gastrik. So lepas 6 bulan, bila gastrik tak hilang-hilang, baru jumpa doktor. Tapi bila kita buat skop, jumpa benda-benda yang berbahaya, yang mengancam nyawa. Okay. So jangan. So kalau dah tahu ada simptom tu kan, just come lah. Kalau tak mau buat pembedahan pun tak apa, yang penting check dulu dengan doktor. Okey, doktor, kalau mereka nak jumpa doktor ni dekat mana? Apa sat lokasi klinik, waktu operasi, silakan. Alright. So kalau dah jumpa saya, please tolong datang ke KPJ Perlis Specialist Hospital. Saya punya klinik di tingkat 4, betul. Klinik nombor 18. Okey, so waktu operasi. Waktu operasi selalunya pukul 8:30 sudah kita dah buka klinik. Okey, you can come from 8:30 up to 5 sampai 5:30 pun saya akan berada kat sana lah. Okey, so tapi kalau boleh, kita ada juga satu app, kita ada app kan yang untuk KPJ kita punya so you can even book your appointment via our KPJ app. Okay, alright. Okey, itu saja perkongsian daripada doktor pakar bedah kita, iaitu Dr. Vishnu. Jadi kepada apa yang nak mai saja, pintu hospital pakar KPJ Perlis sentiasa terbuka untuk anda semua. Datang membuat treatment, mendapatkan nasihat, konsultasi, perubatan dan sebagainya. Okey, setakat itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di dalam episod lain bersama dengan doktor lain ataupun tetamu khas yang akan kita undang di dalam podcast Ubat, ulasan berinformasi advokasi terkini. Sekian, terima kasih.